Pasukan Holy Knight sebenarnya adalah anak-anak kepada raja kerajaan di seluruh dunia. So guys, sebagaimana yang kita semua sedia maklum, sebelum ini kita melihat Shamrock atau sosok bertudung dengan wajah seperti Shanks ini bersama-sama Gunko telah datang ke Underworld dan cuba untuk memujuk Loki untuk menyertai pasukan The Holy Knight. Dan sekarang kita telah mengetahui bahawa Shamrock atau nama sebenarnya adalah Figarland Shamrock juga sebenarnya adalah anak kepada raja, kerana nama penuh Figarland Garling adalah Saint Figarland Garling, iaitu sama seperti nama Celestial Dragon yang lainnya. Dan menarik untuk kita lihat dalam chapter 1136, apabila dilamar menyertai pasukan Holy Knight, Loki immediately berkata bahawa aku yakin ia bakal menjadi sebuah penghormatan untuk dijemput menyertai Holy Knight, tetapi ia akan membuatkan seseorang itu menjadi Celestial Dragon. Bukan? Adakah kau menyangka siapa-siapa dalam planet ini dengan keinginannya sendiri untuk menjadi sampah seperti itu? Persoalannya di sini, Elbaf adalah sebuah tanah yang tertutup. Bagaimana info sesulit ini dapat diketahui oleh Loki? Pada aku, berkemungkinan sosok yang Loki berbual melalui Denden Mushi ini di dalam chapter 1134 adalah Shamrock atau siapa-siapa dari kalangan Holy Knight, dan info menyatakan siapa-siapa yang menyertai Holy Knight akan menjadi Celestial Dragon diperoleh oleh Loki dari perbualan Denden Mushi sebelum ini dengan sosok bernama Moza. Dan kenapa aku cakap pasukan Holy Knight terdiri daripada anak-anak raja juga adalah kerana mereka melamar Loki yang juga anak raja, iaitu anak kepada King Harald. Dan sekiranya benar teori aku ini, so di sini akan membawa dua kemungkinan. Sekiranya Shanks adalah benar anak kepada Saint Figarland Garling, mungkin tujuan Shamrock bertemu Gorosei untuk bercakap tentang a certain pirates adalah Shanks, iaitu supaya Gorosei memberi kebenaran kepada dirinya untuk menjemput Shanks juga untuk menyertai Holy Knight, kerana secara darahnya Shanks juga berketurunan Figarland. Dan kedua adalah berkemungkinan Oda akan membuat twist di mana sebelum ini kita semua yakin bahawa mungkin Cross Guild akan merekrut ke semua barisan bekas-bekas Shichibukai. Jadi di sini juga tidak menutup peluang bahawa berkemungkinan Doflamingo juga mungkin akan direkrut untuk masuk ke dalam pasukan Holy Knight, kerana after all dia juga anak Celestial Dragon, iaitu Don Quixote Homing. What do you think guys?